subscribe to our YouTube channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video sebelum ini, saya ada menunjukkan cara-cara untuk membuat pendawaian satu lampu dan kemudian tambahan pendawaian satu kipas. Sila tonton video sebelum ini untuk mempelajari cara-cara membuat pendawaian lampu dari awal. Peralatan yang digunakan ialah lampu dan juga suis tarik. Pautan untuk membeli peralatan ada disertakan. Cara untuk menggunakan suis ini dengan menarik tali seperti ini untuk menyambung dan memutuskan litar. Sebelum memulakan kerja-kerja pendawaian, pastikan bekalan utama dimatikan dahulu. Sambungkan wayar neutral lampu yang sedia ada ke terminal lampu yang hendak dipasang. Selepas itu, sambungkan pula wayar bumi diambil dari terminal lampu yang berdekatan. Walaupun kadang-kala tidak terdapat terminal bumi di lampu yang dipasang, tetapi wayar bumi tetap perlu disediakan. Mana tahu akan datang anda akan menukar lampu lain yang berbingkai besi kerana setiap lampu yang berbingkai besi perlu dibumikan. Suis tarik biasanya dipasang di siling ataupun di dinding. Yang saya gunakan ini adalah untuk di siling. Pada suis tarik ini terdapat 3 terminal iaitu common, L1 dan L2. Terminal yang digunakan untuk pendawaian ini hanya C atau common dan L1 sahaja. Sambungkan wayar bekalan dari suis yang berdekatan ke suis tarik yang hendak ditambah. Jika di pendawaian sebenar, mungkin semua wayar berwarna sama hitam sahaja di suis. Mungkin akan menyukarkan untuk menentukan mana wayar bekalan atau mana wayar suis. Jika hal ini berlaku pada anda boleh menggunakan test pen untuk menentukan wayar bekalan. Hidupkan bekalan dan sentuhkan test pen ke terminal suis. Pastikan suis berada dalam keadaan mati. Jika test pen menyala, itulah wayar bekalan. Selepas itu, matikan semula punca bekalan elektrik. Sambungkan sekali pada terminal wayar bekalan. Jadi di terminal suis wayar bekalan akan ada 2 wayar pada terminal yang sama. Sambungkan wayar bekalan dari suis tadi ke terminal common pada suis tarik. Sambungan wayar mestilah dibuat dari bawah masuk ke lubang yang disediakan, kemudian baru ke terminal. Jika tidak, penutupnya tidak boleh dipasang dengan rapat. Sambungan wayar suis dari L1 ke lampu juga perlu melalui lubang yang disediakan. Sambung wayar suis dari L1 ke terminal di lampu. Sudah siap, lekatkan pada siling menggunakan skru dan pastikan kuat supaya tidak tercabut ketika menarik suis. Pasangkan semula penutup suis dan selepas itu saya akan cuba hidupkan lampu. Hidupkan semula sumber bekalan kuasa dan hidupkan litar lampu yang telah dipasang tadi. Nampaknya semua berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.
Subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube